Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'd. Okay, slide saya pun nampak ya? Ya Ustaz, nampak Ustaz. Okay, bagus. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Tuan-tuan wa rahmatullah, alhamdulillah. Okey. InsyaAllah kita pada pagi yang mulia ini nak membahaskan tentang ayat pertama dan ayat terakhir yang diturunkan di dalam Al-Quran. Jadi ini adalah sebahagian daripada ulumul Quran. Bila kita kata ulumul Quran, tak dapat tidak kita akan membicarakan tentang Al-Quran itu sendiri. Dan apabila kita bergelumang dengan ilmu Al-Quran, maka insya-Allah kita termasuk dalam kalangan orang yang Nabi SAW sebutkan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kalian adalah sebaik-baik orang apabila belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi insya-Allah kita mudah-mudahan doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar majlis kita ini termasuk dalam kalangan majlis ahli Al-Quran. Majlis yang Allah Subhanahu Wa Taala pandang dengan pandangan kasih sayang, insya-Allah. Jadi topik ayat pertama dan ayat yang terakhir diturunkan ini adalah satu topik yang amat penting ya, untuk kita mentadabbur Al-Quran, untuk kita gunakannya untuk memahami Al-Quran dengan lebih mendalam. Dan ulama mengambil cakna tentang perkara ini melalui pelbagai riwayat yang kita akan belajar sebentar lagi. Itu menunjukkan bahawa ayat pertama dan ayat yang terakhir diturunkan itu memainkan peranan penting dalam ulumul Quran secara tidak langsung. Jadi ulama dia dalam kitab-kitab ulumul Quran, mereka meletakkan satu bab khusus, ya, meletakkan satu bab khusus yang membincangkan sebenarnya dalam banyak-banyak riwayat ini yang mana yang paling absah untuk dijadikan sandaran sebagai dalil untuk menetapkan ayat yang pertama dan ayat yang terakhir diturunkan kepada Nabi SAW. Ya, itu sebagai mukadimah untuk kita faham ya topik yang kita nak bincangkan pada pagi yang mulia ini. Okey. Kita tengok dekat sini. Antara hasil pembelajaran yang kita nak capai adalah menghuraikan ayat pertama yang diturunkan dan ayat yang terakhir, mengenal pasti kaedah mengenal ayat pertama dan ayat terakhir, membezakan pelbagai riwayat yang berkaitan ayat terawal dan ayat terakhir, dan menolak tanggapan salah berkaitan dengan ayat pertama dan ayat yang terakhir melalui riwayat yang sahih. So ini 4 perkara yang insya-Allah kita nak cuba dapat melalui pembelajaran pada pagi yang mulia ini. Okay, kita tengok dekat sini pendahuluan kajian ulama terhadap Al-Quran meliputi semua sudut. Ilmunya dicari dan digali dengan mengambil kira pendapat yang kuat dan yang sahih. Jadi bila kita nak cerita tentang ayat pertama dan ayat terakhir ini, maka tak dapat tidak kita akan bergelumang dengan ilmu periwayatan. Ya. Ilmu periwayatan. Jadi yang meriwayatkannya maknanya jalan ataupun medium untuk kita sampai kepada maklumat ini tak lain dan tak bukan adalah mediumnya periwayatan. Jadi apabila kita berhadapan dengan periwayatan, ya, maka kita kena tahu bahawa periwayatan itu ada piawaiannya untuk diterima dan ditolak. Itu satu. Yang kedua, bukan semua orang meriwayatkan perkara yang sama. Itu yang kedua. Ya, kadang-kadang ada kita tengok riwayat orang ini kata lain, riwayat orang tu kata lain pula. Ya, jadi kalaulah kita tidak memahami sesuatu kaedah periwayatan itu, maka nanti kita akan tak faham apakah dapatan akhir bagi perkara yang dibincangkan. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah apabila kita bergelumang dengan ilmu yang melibatkan periwayatan ini, kita tidak boleh bersandarkan kepada satu riwayat semata-mata. Kita kena dapatkan maklumat daripada riwayat yang pelbagai ataupun dalam hadis kita panggil sebagai hadis tematik. Maksudnya kita kena dapatkan semua perbincangan, semua periwayatan yang berkaitan dengan tema yang dibincangkan,
Kemudian daripada situ barulah kita boleh buat keputusan berdasarkan kepada kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh para ulama. So, ala kulihalnya semuanya berkaitan dengan kaedah yang hampir sama. Sama ada dalam ulumul Quran ataupun ulumul hadis, as long as perbicaraannya adalah berpaksikan kepada ilmu periwayatan, maka tak dapat tidak kita kena trace dahulu. Ada tak riwayat-riwayat yang lain? Itu satu. Yang kedua, riwayat yang dibincangkan tu statusnya macam mana? Siapakah perawinya? Dan sebagainya. Kemudian barulah kita buat conclusion daripada perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Okey. Perbincangan seperti ini adalah untuk mengenali Al-Quran lebih dalam menerusi penurunan setiap surah mengikut kronologi penurunannya dari awal hingga akhir. Secara tak langsung ilmu ini akan mendekatkan kita dengan Al-Quran. Ya. Jadi itu matlamat akhir kita untuk kita memahami, untuk kita menguasai, untuk kita faham selok-belok berkaitan dengan Al-Quran supaya akhirnya apabila kita membaca Al-Quran sampai pada ayat-ayat yang tertentu kita tahu, oh ini adalah salah satu pendapat kenaan dengan ayat yang pertama diturunkan. Oh ini adalah salah satu pendapat yang mengatakan bahawa inilah yang terakhir diturunkan. So secara tak langsung dia akan bagi efek, akan bagi kita rasa, feel yang lebih mendalam terhadap ayat Al-Quran yang kita sedang baca tersebut. Di samping pengetahuan kita berkaitan dengan Al-Quran perlu ditambah dari semasa ke semasa kerana ilmu Al-Quran sentiasa berkembang mengikut peredaran zaman. Okey. So kita masuk kepada perbicaraan yang pertama dahulu, iaitu bahagian ayat-ayat yang disebutkan oleh para ulama merujuk kepada yang pertama diturunkan. Nanti kita bicarakan pula tentang yang terakhir diturunkan. Terdapat beberapa pendapat para ulama mengenai ayat pertama diturunkan kepada beberapa pendapat seperti berikut. Yang pertama, pendapat yang paling kuat. Disebutkan dekat sini, yang paling kuat di dalam masalah ini ialah ayat 1 hingga 5. Ya, 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq, di mana Allah SWT berfirman, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi inilah yang kita pegang, yang biasanya kita bicarakan bahawa yang pertama turun. Dalam kalangan masyarakat kita pun sebenarnya kita tak bincangkanlah secara komprehensif tentang khilaf dalam kalangan ulama. Kita just pergi terus kepada yang muktamad sahaja. Jadi yang muktamadnya adalah riwayat yang inilah, iaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ke ayat ke-5. Ya, di mana maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah dan Tuhanmu Maha Pemurah yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajar apa yang tidak diketahuinya, apa yang mereka tidak ketahuinya. Jadi di sini sepakat para ulama mengatakan bahawa pendapat yang kuat berkenaan dengan ayat yang pertama diturunkan adalah ayat yang kita bacakan tadi. Kita tengok ada tak pandangan lain? Okey, sebelum tu, pendapat ini dikuatkan dengan beberapa hadis. Jadi kita sebutkan tadi, apabila nak menyatakan sesuatu pandangan berkenaan dengan Al-Quran, tak dapat tidak mesti jalannya ataupun wasilahnya, mediumnya adalah melalui periwayatan. Jadi terdapat beberapa hadis yang menyatakan bahawa ayat 1 hingga 5 surah Al-Alaq ini adalah ayat yang pertama diturunkan. Salah satunya daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, surah yang pertama diturunkan di dalam Al-Quran ialah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi di dalam kitabnya Al-Mustadrak ala As-Sahihain, dan juga Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Ad-Dalail An-Nubuwah. Jadi dua sumber, ya. Hadis Aisyah ini adalah melalui jalan Al-Hakim dan juga jalan Al-Baihaqi. Kemudian yang kedua dari Abi Raja Al-Ataridi, beliau berkata, ketika Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu mengajar kepada kami Al-Quran. Jadi Abi Raja Al-Ataridi ini kita faham bahawa dia adalah
tabi'in, iaitu anak murid kepada sahabat. Dia kata apabila tok gurunya Abu Musa al-Asy'ari mengajarkan Al-Quran kepada mereka, maka kata Abu Raja al-Ataridi ni, kami duduk dalam halaqah dan beliau memakai baju berwarna putih. Apabila beliau membaca surah ini, iaitu surah Al-Alaq 1 hingga 5 tadi tu, beliau berkata bahawa ini adalah surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi pendapat Abi Rajab ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Kemudian dalil yang seterusnya, Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim telah meriwayatkan satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha juga, dan beliau berkata perkara pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadapi untuk menerima wahyu ialah mimpi yang baik yang disebutkan ar-ru'ya as-salihah. Okay, mimpi yang baik, ar-ru'ya as-salihah, seperti hening subuh. Mislu falaki subhi, disebutkan dalam hadis tu. Mislu falaki as-subhi. Kemudian Nabi SAW suka bersendirian di Gua Hira. Ya, bersendirian di sini adalah at-tahannus. Nabi SAW menyendiri, beruzlah di Gua Hira. Di situ Nabi SAW beribadat untuk beberapa malam sehingga habis bekalan. Ya. Dan baginda akan pulang mengambil bekalan dari Khadijah radhiyallahu anha. Keadaan ini berterusan sehinggalah datang kebenaran ketika baginda berada di Gua Hira. Malaikat datang dan berkata, baca. Baginda menjawab, aku tidak pandai membaca. Lalu dipelukku dengan kuat dan melepaskan pelukan. Ya, jadi dipeluk daripada belakang dengan kuat, kemudian dilepaskan balik pelukan tersebut. Lalu malaikat tersebut memerintahkan lagi, baca. Maka baginda berkata, aku tidak pandai membaca. Aku dipeluk lagi kali kedua dengan kuat dan melepaskan pelukan dan berkata, bacalah. Aku menjawab, aku tidak pandai membaca. Kemudian setelah itu dipeluk kali ketiga dan melepaskan pelukan dan berkata, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah itu Nabi pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan. Okey, jadi hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Diriwayatkan oleh isteri baginda Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi SAW menceritakan perihal itu kepadanya. Menceritakan perihal ayat yang pertama ataupun wahyu yang pertama turun itu kepada isteri baginda, lalu isteri baginda sampaikan kepada kita melalui jalan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, so kita tahu ya, hadis Bukhari Muslim ini disebutkan oleh para ulama, disepakati bahawa dia adalah kitab yang paling sahih selepas daripada Al-Quran. Ini menunjukkan bahawa 5 ayat permulaan surah Al-Alaq ialah ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi SAW. Okey, itu pendapat yang pertama. So kita bawakan dalil-dalilnya dan juga justifikasi kenapa ulama bersepakat mengatakan bahawa Al-Alaq 1 hingga 5 adalah ayat yang pertama diturunkan. Tapi ada tak pendapat-pendapat lain? Ada. Kita tengok selepas ini. Okey. Pendapat kedua. Mengatakan bahawa ayat yang pertama diturunkan ialah ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir sampai seterusnya. Okey. Ini berdasarkan kepada siapa? Ini berdasarkan kepada periwayatan juga daripada Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Abi Salamah ibn Abdul Rahman ibn Auf. Ya. Jadi Abdul Rahman bin Auf tu sahabat dan dia anak dia Abi Salamah, ya. Abi Salamah bin Abdul Rahman bin Auf yang bertanya kepada Jabir bin Abdullah. Jadi Abi Salamah ini adalah tabi'in, ya, meriwayatkan daripada gurunya iaitu Jabir bin Abdullah, sahabi. Dia kata apa? Dia tanya, manakah ayat Al-Quran yang diturunkan terawal? Maka jawab Jabir bin Abdullah, ya ayyuhal muddathir. Kemudian Abi Salamah bertanya, bukankah iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq?
Maka Jabir bin Abdullah menjawab, aku memberitahu kepada kamu ini ialah apa yang diberitahu kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ketika itu aku berada di Hira dan sesudah itu aku turun, dan ketika aku berada di satu lembah aku dipanggil, lalu aku melihat ke hadapan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Kemudian aku mendongakkan kepalaku ke langit, tiba-tiba aku mendapati Jibril alaihi salam duduk di antara langit dan bumi. Aku diselubungi ketakutan dan pergi mendapati Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Lalu aku menyuruhnya menyelimutkanku, lalu turunlah ayat Ya ayyuhal muddathir tadi. Jadi riwayat yang kedua pun sama juga, masih sahih sebab diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Cuma kata Jabir bin Abdullah ini dia memberitahu kepada Abi Salamah apa yang dia tahu. So maksudnya di sana ada lagi perkara yang dia tak tahu, iaitu riwayat yang pertama tadi tu. Riwayat Aisyah yang pertama, iaitu surah Al-Alaq 1 hingga 5. Jadi situ sebab saya katakan bahawa ulama apabila nak menetapkan perkara-perkara yang macam ni, melihat kepada riwayat sahih tu satu hal. Yang kedua, mesti melihatnya secara kolektif. Barulah dia dapat keluarkan satu pandangan yang terakhir, berdasarkan kepada kekuatan dalil yang pelbagai yang telah dihimpunkan di dalam temanya tadi. Okey. Jadi macam mana kita nak jawab? Hadis ini bukanlah nas yang menunjukkan kepada ayat yang pertama diturunkan, tetapi ia adalah hadis tentang penurunan selepas beberapa ketika wahyu yang diturunkan. So maknanya Ya ayyuhal muddathir ni jadi nombor 2. Ayat yang diturunkan kedua selepas daripada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hal ini menjadi lebih jelas apabila diperhatikan hadis berikutnya daripada Al-Bukhari dan Muslim, juga daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maksudnya hadis yang kita nak sebut yang seterusnya ini disusun oleh Imam Bukhari selepas daripada hadis yang pertama daripada Jabir tadi. So kita ada 2 hadis daripada Jabir. Hadis yang pertama yang kita dah bacakan tadi, hadis yang kedua kita nak baca sekarang. Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit, lalu aku mengangkat pandanganku ke langit. Kalau riwayat yang pertama tadi kan ada Nabi kata aku memandang ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. So dekat hadis yang kedua tak disebut kenyataan itu. Disebut aku memandang mengangkat kepalaku ke langit, mengangkat pandanganku ke langit, dan aku mendapati malaikat yang datang kepadaku di Gua Hira. Nampak? So Nabi SAW flashback, sebut secara spesifik bahawa malaikat yang dulu datang. Maknanya menunjukkan bahawa hadis yang pertama riwayat Aisyah itu adalah dalil yang menjadi justifikasi bahawa itulah pandangan yang paling tepat untuk kita nak menetapkan bahawa hadis tersebut ataupun ayat Al-Quran tersebut adalah ayat yang pertama diturunkan. So disebutkan kat sini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku mendapati malaikat yang datang kepadaku di Gua Hira itu duduk di antara langit dan bumi. So tergantung di awangan. Aku merasa amat takut sehingga seakan-akan mahu tersungkur ke bumi. Aku balik mendapati keluargaku dan berkata, Zammiluni, Zammiluni, selimutkanlah aku, dan mereka menyelimutkan aku. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Okey. Jadi so hadis ini kita dapat faham dengan lebih jelas untuk nak menyatakan bahawa terdapat ayat yang lebih dahulu turun sebelum daripada ayat Ya ayyuhal muddathir, iaitu ayat apa dia? Ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tadi. Okey. Seterusnya, riwayat ini menunjukkan Jabir telah menyandarkan kata-katanya bahawa ayat pertama diturunkan ialah surah Al-Muddathir kerana beliau mendengar daripada Rasulullah yang menerangkan tentang waktu penurunan wahyu. Sebaliknya beliau seakan tidak mendengar
tentang penurunan Jibril alaihi salam kepada Rasulullah ketika di Gua Hira yang menurunkan permulaan surah Al-Alaq. So kita dah sebutkan tadi bahawa setiap perawi itu dia ada hadis-hadis yang dia dapat, kadang-kadang dia tak dapat daripada Nabi hadis yang lain. Jadi Jabir ini menceritakan tentang apa yang dia tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab itu dia mengatakan bahawa ayat yang pertama adalah ya ayyuhal muddathir. Dengan ini, pandangan ini adalah satu ijtihad daripada Jabir dan ijtihad tersebut tidak dipakai kerana bertentangan dengan nas atau dalil sebagaimana yang terdapat dalam pandangan pertama yang mengatakan ayat pertama yang diturunkan ialah permulaan surah Al-Alaq. Dan pandangan kedua ini terbatal dengan nas yang jelas daripada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam pandangan yang pertama yang kita dah sebutkan tadi. Okey. Ketiga. Okey, sekarang ni kita pergi kepada pendapat yang ketiga. So kita dah ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah surah Al-Alaq, pendapat yang kedua adalah surah Al-Muddathir, dan pendapat yang ketiga. Ayat pertama diturunkan ialah surah Al-Fatihah. Ya, ulama berpendapat bahawa ayat pertama yang diturunkan ialah surah Al-Fatihah. Pendukung pandangan ini berpegang kepada apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Ad-Dalail An-Nubuwah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, katanya dengan maksudnya, sesungguhnya ketika aku bersendirian, tiba-tiba aku mendengar panggilan yang aku demi Allah takut sesuatu berlaku kepada diriku. Khadijah menjawab, semoga dijauhi Allah dan Allah tidak akan lakukan sesuatu kepada kamu kerana kamu menunaikan amanah, menghubungkan silaturahim dan percakapan kamu adalah benar dan tepat. Dan ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk, maksudnya datang Abu Bakar pada ketika itu, Khadijah telah menceritakan kepada Abu Bakar dan Khadijah berkata kepada Abu Bakar, pergilah kamu bersama Muhammad kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni adalah seorang rahib yang merupakan sepupu kepada Sayyidatina Khadijah. Ya. Dan beliau adalah arif tentang kitab-kitab terdahulu, maknanya kitab Samawi yang terdahulu. Jadi kedua-dua mereka pun pergi kepada Waraqah bin Naufal dan menceritakan apa yang berlaku, dan Nabi Muhammad SAW berkata, ketika aku bersendirian, aku terdengar panggilan di belakangku, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Dan aku lari apabila mendengarnya. Maka Waraqah berkata, jangan kamu lakukan begitu lagi. Dan apabila datang kepada kamu, tetapkanlah pendirianmu sehingga kamu dengar apa yang dia kata. Kemudian datang ke sini dan beritahu kepadaku apa yang diucapkan. Dan apabila baginda bersendirian, okey, dah habis cerita tu, dah habis pertemuan dengan Waraqah, Nabi SAW balik semula, dan apabila baginda bersendirian lagi, baginda telah didatangi oleh malaikat Jibril dan dipanggil sekali lagi, wahai Muhammad, katakanlah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, sampailah ayat yang ke-7, Waladhalin. Itu ceritanya. Okay? Jadi kita tengok apa pandangan ulama terhadap hadis ini. Hadis ini juga tidak boleh dijadikan hujah untuk nak mengatakan bahawa ayat yang pertama diturunkan adalah surah Al-Fatihah, kerana hadis tersebut adalah mursal. Tuan-tuan, kita dah belajarkan ulumul hadis. Mursal ni maksudnya apa dia? Hadis itu tergugur salah seorang perawinya dalam kalangan sahabat. Maksudnya daripada tabi'in terus lompat nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantaraan ataupun digugurkan daripada rantaian sanad itu nama sahabat. Benda itu akan menyebabkan apa dia? Menyebabkan hadis itu menjadi dhaif. Hadis itu menjadi dhaif. Contohlah, saya sampaikan kepada tuan-tuan pada pagi yang mulia ini, kemudian tuan-tuan sampaikan ilmu yang kita dapat pagi ini kepada pihak yang ketiga, lalu tiba-tiba pihak yang ketiga itu terus sandarkan kepada saya tanpa menyebut nama tuan-tuan dan perempuan. Maka keadaan ini dipanggil sebagai mursal. Apabila berlaku keadaan ini, maka hadis itu telah jatuh taraf dia daripada bersambung sanad menjadi sanadnya terputus ataupun menjadi mursal dengan apa tu keadaan yang lebih spesifik. Mursal maknanya
Daripada tabi'in terus lompat kepada Rasulullah tanpa menyebut nama sahabat. Okey. Jadi hadis ini tak boleh jadi hujah ala kulli hal. Sebab hadis itu adalah hadis dhaif kerana faktor mursal. Iaitu rangkaian sanadnya terputus pada bahagian sahabat terus kepada Rasulullah. Sedangkan hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam pendapat yang pertama adalah marfu'. Marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dahlah hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim pula tu. Nampak? Jadi pandangan itu lebih kuat untuk diterima berbanding pandangan yang ketiga ini, iaitu surah Al-Fatihah. Tapi ada juga ulama takwil kan bahawa surah Fatihah ini dikata yang pertama adalah merujuk kepada satu surah yang lengkap. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah. Kalau surah Al-Alaq itu 1 hingga 5 sahaja. Kalau surah Al-Mudaththir pun sama juga, beberapa ayat di peringkat awal sahaja. Tapi yang turun secara lengkap yang pertama kata ulama adalah surah Al-Fatihah. Jadi itu apa namanya, antara takwilan-takwilan yang disebutkan oleh para ulama berkenaan dengan hadis ini. Okey. Jadi kita tahulah bahawa yang betul-betul mula-mula turun adalah surah Al-Alaq. Tapi yang turun secara lengkap yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Okey, boleh ya? Okey, seterusnya pendapat yang keempat. Ayat yang pertama diturunkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita kena tahu bahawa ada khilaf dalam kalangan ulama ya berkenaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adakah dia ayat yang pertama daripada surah Al-Fatihah ataupun tidak? Okey, tak apa, kita tak nak cerita tentang khilaf itu, tetapi ala kulli halnya, adakah bismillah itu ayat Al-Quran ataupun tidak? So, kesemuanya bersepakat bahawa dia ayat Al-Quran. Okey, dia adalah ayat Al-Quran. Sekurang-kurangnya dia terdapat di dalam surah apa? Dia terdapat dalam kisah Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Sulaiman mengutus suratnya kepada Ratu Sabak, ya, ataupun yang biasa kita dengar sebagai nama Balqis. Okay, jadi bismillah adalah ayat yang merupakan salah satu daripada ayat Al-Quran. Okey. So itu perbincangan yang lain. Tapi di kat sini dia sebutkan bahawa antara pendapat dalam kalangan ulama mengatakan bahawa bismillah adalah ayat yang pertama diturunkan. Pendukung pendapat ini berhujah dengan riwayat Al-Wahidi. Okay, Al-Wahidi ini adalah salah satu tokoh ulama yang terawal, antara yang terawal yang menyusun riwayat-riwayat yang berkaitan dengan ulumul Quran ataupun berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri. Okay? Jadi dia kata, Al-Wahidi mengatakan bahawa riwayat daripada Al-Wahidi dengan sanadnya daripada Ikrimah dan juga Al-Hasan. Kedua-duanya berkata ayat pertama diturunkan dalam Al-Quran ialah Bismillahirrahmanirrahim dan permulaan surah Al-Alaq. So maksudnya dia nak kata bahawa yang pertama turun adalah Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Macam tu. Okey. Sampai ayat yang kelima. Hujah ini hujah yang dikemukakan ini juga ditolak. Kerana apa? Kerana lantaran hadisnya adalah mursal dengan sanad yang terputus dari kepada Rasulullah SAW pada sahabat. Maksudnya Ikrimah ini dan Al-Hasan ini, kalau tak silap saya, Al-Hasan ini merujuk kepada Al-Hasan Al-Basri. Okay, Al-Hasan Al-Basri, Raisut Tabi'in, ketua kepada segala Tabi'in. Beliau juga adalah pakar dalam bidang tafsir. Jadi hadis itu terus kepada Rasulullah SAW. Jadi dia dihukumkan sebagai mursal. Mana boleh kan orang yang tak berjumpa, tak hidup sezaman, tiba-tiba terus meriwayatkan kepada kita menggunakan nama kita. Tak boleh lah. Jadi periwayatan itu mesti bersambung, adanya pertemuan, adanya periwayatan berlaku dan sebagainya, barulah sesuatu riwayat itu boleh diterima. Tapi sekiranya pihak yang ketiga itu dahlah tak berjumpa dengan pihak yang pertama, hidup pula tak sezaman, tak hidup sezaman, tak berjumpa, jadi itu menyebabkan riwayatnya menjadi dhaif, ya. Jadi pendapat ini juga ditolak.
Okey, kesimpulan daripada pandangan yang dikemukakan di atas ialah pendapat yang paling kuat antara keempat-empat pendapat bahawa ayat yang pertama diturunkan adalah ayat yang pertama hingga ayat yang kelima surah Al-Alaq. Qara' bismi rabbikal ladzi khalaq tadi. Ini kerana dalil-dalil yang dikemukakan adalah sahih, diriwayatkan oleh isteri baginda Nabi SAW dan diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. So kita tahulah piawaian yang paling ketat adalah piawaian yang digariskan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Okey. Jadi hadis-hadis mereka berkualiti tinggi. Paling sahih selepas Al-Quran. Jadi lain-lain itu adalah dalil yang tidak boleh sama ada bercanggah dengan dalil yang pertama ataupun dalil itu tidak kuat. Ya, dalil itu tidak kuat kerana faktor mursal dan sebagainya. Okey. Sehingga sekarang boleh ke? Masih boleh ikut? Jelas ke? Sebelum kita pergi kepada bahagian yang kedua. Jelas, Ustaz. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan rahimakumullah, kita nak membincangkan pula seterusnya ayat yang terakhir diturunkan. Akhiru ma nazala minal Quran. Ayat yang terakhir diturunkan. Apa implikasinya perbincangan ini? Kerana kita nak tahu kan bilakah ayat Nabi SAW wafat. Dan sebelum Nabi SAW wafat itu, apakah ayat yang terakhir? Apakah signifikan ayat itu kepada agama dan sebagainya? Okay, kita tengok. Ulama berselisih pendapat. Berhubung dengan ayat yang terakhir diturunkan, pandangan mereka disandarkan kepada hujah dan dalil yang tidak bersambung terus sanadnya kepada Rasulullah SAW secara marfu'. Inilah punca khilaf yang berlaku dalam kalangan mereka. Okey. Pendapat yang pertama. Okey, ayat terakhir yang diturunkan adalah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kita tengok maksud ayat ini, dan peliharalah diri kamu daripada huru-hara hari kiamat. Yang pada hari kiamat itu kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan disempurnakan balasan setiap daripada kamu menurut apa yang telah kamu usahakan, sedangkan ketika itu mereka tidak dikurangkan sedikit pun daripada balasannya. Okey. Jadi kalau tengok ayat ini okeylah kan, dari sudut maknanya, kontennya, sebab ia menggambarkan sebagai satu pesanan terakhir Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam secara keseluruhan, supaya kita takut kepada hari akhirat. Apa sahaja yang kita nak buat dekat atas dunia ini, fikirkan dia punya sequence dan juga balasan dia yang akan kita terima pada hari akhirat. So boleh tak ataupun sesuai tak dia menjadi ayat yang terakhir diturunkan? Jadi kalau ikutkan kepada kontennya, memang layaklah untuk kita terimanya sebagai ayat yang terakhir diturunkan, sebab dia adalah satu pesanan yang sangat komprehensif untuk kita hadamkan sebagai orang Islam. Okey, kita tengok daripada sudut dalilnya. Imam An-Nasa'i radhiyallahu anhu rahimahullah telah meriwayatkannya daripada Ikrimah dan daripada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. So Abdullah bin Abbas ni adalah orang sahabat Nabi SAW, sepupu Nabi SAW, yang mana Nabi SAW doakan Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah ya Tuhanku, fahamkannya agama dan mahirkannya ilmu Al-Quran, tafsir Al-Quran. Jadi berkat doa Nabi SAW, Abdullah bin Abbas ni menjadi rujukan dalam bidang tafsir, sehingga dia disebutkan sebagai hibrul ummah, turjumanul Quran. Pakar dalam bidang Al-Quran. Kemudian Nabi SAW berkat doa Nabi SAW tu beliau digelar sebagai hibrul ummah, tinta bagi umat ini, menunjukkan keluasan ilmunya. Jadi kalau kita buka kitab-kitab tafsir pada hari ini, kita akan dapati bahawa pendapat-pendapat tafsir itu akhirnya mereka akan menukilkan banyak daripada Abdullah bin Abbas. Ini menunjukkan bahawa Abdullah bin Abbas ni sangat berperanan dalam bidang tafsir ini. Jadi dia kata apa dia? Begitu juga daripada Ibn Abi Hatim radhiyallahu anhu berkata, yang terakhir diturunkan dalam Al-Quran ialah
wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat selepas 9 malam ayat itu diturunkan. Means 9 malam sebelum wafat baginda, ayat ini adalah ayat yang diturunkan. Dan dalam tempoh tersebut, dalam tempoh selepas ayat ini diturunkan, sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak ada lagi ayat lain yang diturunkan selepasnya. So ini riwayat yang mengesahkan perkara tersebut. Okey. Kita tengok dahulu, kita baca semua riwayat, kemudian barulah kita buat conclusion. Okey, kemudian yang kedua, ada juga pendapat ulama mengatakan bahawa ayat yang terakhir diturunkan adalah ayat 278. Tadi ayat berapa? 282, 281. Okey. 278 surah Al-Baqarah, iaitu Allah SWT berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tinggalkanlah saki-baki riba. Itu jika kamu orang yang benar-benar beriman. Jadi ayat ini menurut sebahagian daripada ulama, mereka mengatakan bahawa ini adalah ayat yang terakhir diturunkan. Kemudian ada pula pendapat yang ketiga mengatakan bahawa yang terakhir diturunkan adalah ayatul dain. Ayat yang berkaitan dengan hutang. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran adalah ayatul dain, ya, 282. Ya, 282 surah Al-Baqarah. Satu muka surat, 15 baris ayat ni. Jadi ayat ini panjang, ya, dan ada pendapat ulama mengatakan ini adalah ayat yang terakhir diturunkan. Okay, saya laju-laju je sikit tuan-tuan sebab dia ada 10 pendapat berkenaan dengan perkara ini. Okey, jadi di sini dia katakan ayat ini adalah ayatul dain, merupakan ayat terpanjang dalam Al-Quran. Imam Suyuti mengatakan 3 ayat di atas tadi, 281, 278, 282 surah Al-Baqarah. Dia kata penurunannya adalah berlaku sekaligus sebagaimana susunannya dalam Al-Quran. Okey, ini pendapat Imam Suyuti. Tetapi antara ketiga-tiga pandangan di atas, yang paling akhir diturunkan adalah wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, ayat 281 surah Al-Baqarah tadi. Kerana berdasarkan kepada dalil yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim bahawa Nabi SAW hidup selepas penurunan ayat tersebut hanya selama 9 malam sahaja. Itu dia punya dalilnya. Dan perkara ini tidak dijelaskan di dalam ayat lain. Okey. Okey, pendapat yang keempat mengatakan bahawa ayat terakhir diturunkan adalah ayat 195 daripada surah Ali Imran, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha, sampailah wallahu indahu husnul thawab. Okey. 195 surah Ali Imran. Dalilnya apa dia? Daripada Ibnu Marduyah. Kita ada dua cara bacaan, satu Ibnu Mardawai ataupun Ibnu Marduyah, ya. Dia kata daripada Ibnu Mujahid daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata akhir ayat diturunkan adalah fastajaba lahum rabbuhum, ya, hingga akhirnya. Ini kerana beliau berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku melihat Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan lelaki sahaja dalam Al-Quran. Tak ada pun sebut tentang perempuan. Ni mengadunya Ummu Salamah kepada Rasulullah perihal ayat Al-Quran. Ya. Lalu turunlah ayat wala tatamannau ma faddalallah. Itu satu. Kemudian turunlah lagi ayat Al-Quran, innal muslimina wal muslimat. Dan turun juga ayat Al-Quran, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Jadi dalam ketiga-tiga ayat ini disebutkan secara spesifik. Laki pun sebut, perempuan pun sebut. Ya, laki pun sebut, perempuan pun sebut. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Kan? Kemudian ada disebutkan selepasnya innal muslimina wal muslimat. Mukminin mukminat. Okey, dan sebagainya. Kemudian dalam ayat yang kita bincangkan ini, la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Ya, tidak akan diabaikan amalan-amalan yang telah kamu semua lakukan, sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi pengaduan Ummu Salamah itu menyebabkan berlakunya penurunan ayat Al-Quran. Dan ia adalah ayat yang terakhir diturunkan antara 3 ayat tersebut. 3 ayat tersebut apa dia? Yang pertama wala tatamannau,
Yang kemudian innal muslimin muslimat, yang ketiga adalah fastajaba lahum. Jadi fastajaba lahum ini menjadi yang terakhir daripada 3 ayat ini. Okey. Kita tak bincang yang sebelum-sebelum ni, tak. Ini kita fokus pada riwayat ini sahaja. Okey. Hujah di atas dapat ditolak dengan mudah kerana tersebut di dalam kandungan hadis itu juga bahawa ia adalah terakhir diturunkan dalam kalangan 3 ayat ni. Bukan yang terakhir diturunkan secara kumulatif, secara keseluruhan. Dia hanya disebutkan adalah yang terakhir daripada 3 ayat yang disebutkan dalam hadis ini, iaitu wala tatamannau innal muslimina wal muslimat dan juga fastajaba lahum. So fastajaba lahum ni menjadi ayat yang terakhir. Terakhir apa? Terakhir daripada 3 ayat yang tadi yang kita sebutkan tu. Okey. Jadi hujah ini juga ditolak oleh ulama. Walaupun dimasukkan dalam pendapat-pendapat antara yang terakhir. Okey. Jelas. Okey, seterusnya pendapat yang kelima. Pendapat yang kelima mengatakan bahawa ayat yang terakhir yang diturunkan adalah 93 surah An-Nisa. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Dalilnya ialah Imam Al-Bukhari dan yang lain-lain meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas. Nampak nama Abdullah bin Abbas ni sangat-sangat signifikan berkaitan dengan riwayat-riwayat berkaitan dengan tafsir. Berkata ayat ini, iaitu ayat wa may yaqtul, adalah akhir yang diturunkan dan tidak dinasahkan dengan sesuatu. So nampak kenyataan hadis ini adalah yang terakhir diturunkan dan tidak dinasahkan dengan sesuatu. So kenyataan itu sangat penting ya untuk kita highlightkan, untuk kita faham dia punya keadaan. Maksudnya ialah tidak dinasahkan. Maksud tidak dinasahkan ialah menunjukkan kepada ayat terakhir diturunkan dalam hukum membunuh mukmin. Ya. Yang terakhir, ya betul yang terakhir, tapi yang terakhir dari sudut apa? Yang terakhir dalam membicarakan ataupun membincangkan hukum berkaitan dengan pembunuhan seorang mukmin dan tidak dinasahkan selepas daripada itu. Okey. So itu yang dimaksudkan dalam hadis berkenaan dengan ayat wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fahuwa akhiru ma nazala wa lam yansakh. Ya, dia adalah yang terakhir diturunkan dan tidak dinasahkan. So ulama melihat perkara ini sebagai dalil menunjukkan bahawa ayat ini ya ayat yang terakhir diturunkan dari sudut apa? Dari sudut membincangkan hukum membunuh muslim dengan sengaja, dan hukum itu tidak dinasahkan oleh ayat-ayat yang lain. So dia juga bukan merujuk kepada akhir diturunkan secara kumulatif. Okey, dalil yang keenam ataupun pendapat yang keenam, di mana pendapat yang keenam ini mengatakan bahawa ayat yang terakhir adalah 176 daripada surah An-Nisa. Allah SWT berfirman, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. So ayat kalalah, ya. So ayat kalalah ini dikatakan sebagai salah satu daripada pendapat mengatakan bahawa ia adalah ayat terakhir diturunkan. Jadi ayat ini merupakan ayat terakhir daripada surah An-Nisa, ya, 176. Mereka berpandangan bahawa surah yang terakhir diturunkan adalah surah Bara'ah, iaitu surah Taubat. Surah Taubah. Ini berdalilkan kepada apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Al-Bara' bin Azib bahawa beliau berkata ayat terakhir diturunkan ialah yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Dan akhir surah diturunkan ialah surah Taubah. Ya. So akhir surah diturunkan adalah surah Taubah dan ayat terakhir diturunkan adalah yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Pandangan ini boleh ditolak juga dengan menyatakan bahawa ia adalah ayat terakhir diturunkan dalam bab miras, ya, dalam bab perwarisan. So ayat kalalah, ayat perwarisan tu banyak, sangat-sangat banyak, ya. Tak adalah sangat banyak, maksudnya ada 2-3 tempat di mana Allah Subhanahu Wa Taala membincangkan tentang perwarisan, bagaimana lelaki dapat, perempuan dapat bahagian masing-masing dan sebagainya. Jadi pandangan ini mengatakan bahawa yang terakhir turun. Jadi yang terakhir turun apa? Ayat ini adalah yang terakhir turun dalam membincangkan perkara-perkara yang melibatkan perwarisan. Itu maksud yang disebutkan oleh
para ulama berkenaan dengan riwayat ini. Okey. Pandangan yang ketujuh mengatakan ayat yang terakhir diturunkan adalah ayat Al-Maidah ayat 3. So ini adalah pendapat yang famous. Okey. Pendapat yang famous lah. Saya waktu kecil-kecil dahulu dengar juga asatizah mengatakan ini adalah ayat yang terakhir diturunkan. Sebab apa? Sebab dia punya maknanya. Allah SWT berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. So, dari sudut makna, kita faham, maknanya betul lah. Bila agama dah lengkap, so ataupun ayat Al-Quran dah selesai diturunkan, agama lengkap lah. So Allah SWT tutup penurunan ayat Al-Quran tu dengan kenyataan ini. So dari sudut maknanya nampak macam logik. Nampak macam logik. Okay. Jadi Allah SWT sebut, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu. Dan aku telah reda Islam itu menjadi agama kamu. Pandangan ini berdasarkan kepada riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim daripada Aisyah radhiyallahu anha. Okay. State di situ. Walaupun begitu, ia boleh ditolak juga. Kita tak boleh kata ini adalah ayat yang terakhir. Sebab apa? Dengan menyatakan ia adalah akhir surah yang diturunkan dalam bab halal dan haram. Di samping itu, hukum hakamnya tidak dinasahkan selepas daripada itu. Sebab apa? Ayat ini diturunkan ketika Hajjatul Wada', haji perpisahan. Haji perpisahan. Di mana Nabi SAW hidup lama lagi selepas itu. Nanti kita tengok berapa dia punya duration dia, disebutkan saya rasa di dalam slide ini. Tapi nak mengatakan bahawa Hajjatul Wada' ketika Nabi masih lagi sihat, ya, dan Nabi hidup lama lagi selepas daripada ayat ini diturunkan. Jadi itu secara tak langsung menolak untuk menjadikan dia sebagai ayat yang terakhir diturunkan. Okey, saya laju sikit lagi, masa dah berbaki 6 minit lagi. Okey, pendapat yang ke-8, ayat terakhir diturunkan adalah surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum sampai wa huwa rabbul arsyil azim. Okey, pandangan ini adalah riwayat Al-Hakim dan juga Ibnu Mardawai daripada Ubay bin Ka'ab. Hujah ini juga boleh dibatalkan dengan mengatakan bahawa ia adalah yang terakhir diturunkan dalam surah At-Taubah. Ialah kedudukannya sebagai ayat yang terakhir, bukan yang terakhir dalam Al-Quran. Sebab ada riwayat mengatakan bahawa ini adalah ayat yang terakhir. Jadi, so terakhir macam mana? Terakhir dalam surah Taubah, bukan terakhir secara kumulatif terhadap ayat Al-Quran secara keseluruhan. Ini dikuatkan lagi bahawa dua ayat ini diturunkan di Mekah. So lagilah, kan? Mustahil lah sesuatu yang diturunkan di Mekah sedangkan Rasulullah meninggal di Madinah. Jadi so pendapat ini juga ditolak dengan faktor tersebut. So macam mana kita nak harmonikan dua keadaan ini? So kita katakan bahawa dia yang terakhir diturunkan untuk surah itu. Untuk surah itu. Okey. Pandangan yang ke-9, kedua sebelum terakhir, ayat 110 daripada surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Okey, pendapat ini dipegang oleh siapa dia? Ibnu Jarir At-Tabari daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Okey. Walaupun begitu, Ibnu Katsir berkata dalil ini ada kekeliruan. Boleh jadi yang dikehendakinya ataupun yang dimaksudkan olehnya ialah tidak turun selepas daripada ayat ini yang menasahkannya. Tak ada ayat yang lain yang menasahkan ayat 110. Dan hukumnya juga tidak berubah. Bahkan hukumnya tetap perlu diamalkan. Okay. So itu takwilannya untuk menolak, mengatakan bahawa ini adalah ayat yang terakhir diturunkan. Okay, pendapat yang terakhir dalam perbicaraan kita pada pagi ini, di mana pendapat yang terakhir mengatakan surah yang terakhir diturunkan adalah surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath sampai innahu kana tawwaba. Pendapat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abdullah bin Abbas juga. Surah ini juga memberi isyarat tentang kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. So cerita dia
pada satu ketika Sayyidina Umar bawa Abdullah bin Abbas masuk ke dalam majlis orang-orang besar dalam kalangan para sahabat, okay, sahabat-sahabat yang senior. So majlis itu biasanya dihadiri oleh senior-senior sajalah, tidak dihadiri oleh junior-junior. Lalu apabila Sayyidina Abdullah bin Abbas dibawa masuk oleh Sayyidina Umar, maka ketika itu orang mempertikaikan tindakan Sayyidina Umar tersebut. Kenapa bawa budak kecil dan sebagainya? Kan ini majlis orang dewasa, lebih kuranglah macam tu, ya, kita boleh interpret sedemikian. Jadi Sayyidina Umar nak menjustifikasikan tindakan beliau, dia bagi satu pertanyaan kepada hadirin. Dia kata, apa pandangan kamu, apa tafsiran kamu terhadap surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath sampai habis. Maka si fulan A kata kita akan mendapat kemenangan, umat Islam akan masuk ke dalam orang bukan Islam masuk ke dalam agama ini secara beramai-ramai. Pada ketika itu kita kena beristighfar, kita kena bertasbih. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan sebagainya. So masing-masing daripada ahli jemaah itu mengemukakan interpretation yang bersifat surface sahaja. Kemudian Sayyidina Umar dia tanya kepada Abdullah bin Abbas, apa pandangan kamu wahai Abdullah bin Abbas terhadap ayat ini? Jadi kata Abdullah bin Abbas, apabila agama sempurna maka itu menunjukkan bahawa yang diutuskan itu akan pergi. Akan pergi. So daripada interpretation yang dikemukakan oleh Abdullah bin Abbas ni tadi menyebabkan semua tercengang, semua menangis. Sebab kekasih mereka Nabi Muhammad SAW akan meninggalkan mereka. Jadi ketika itu barulah mereka memperakui keilmuan yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas. Itu secara tak langsunglah cerita berkenaan dengan surah ini ataupun cerita tentang situasi yang berlaku antara Sayyidina Umar bin Al-Khattab dengan Abdullah bin Abbas. Okey, meskipun begitu hadis ini boleh dianggap sebagai surah yang terakhir diturunkan secara kumulatif. Maksudnya kalau tadi kita ada surah yang diturunkan secara sempurna adalah surah Al-Fatihah, maka kita boleh interpretkan bahawa yang terakhir diturunkan secara sempurna adalah surah An-Nasr, ya, surah An-Nasr. Okey. Jadi 10 pandangan yang dikemukakan di atas mempunyai dalil dan hujah yang tersendiri, tetapi antara pandangan tersebut yang paling kuat hujahnya adalah pandangan yang pertama yang kita sebutkan tadi, 281 surah Al-Baqarah, di mana Allah SWT berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dari sudut content wise pun dia memberi satu penutup yang komprehensif. Dan dari sudut penurunan ayat itu, daripada sudut sejarahnya pun menunjukkan bahawa dia adalah satu ayat yang terakhir yang diturunkan, di mana jarak di antara penurunan ayat ini dengan kewafatan baginda Nabi SAW hanya diselangi oleh 9 malam sahaja. Jadi ini adalah dalil yang memperkuatkan bahawa ayat ini adalah ayat yang terakhir diturunkan secara mutlak. So kita ada 6,236 ayat. Jadi yang pertama diturunkan adalah yang kita bincangkan tadi, Iqra sampai ayat 5, dan yang terakhir diturunkan adalah 281 daripada surah Al-Baqarah. Okey, kekeliruan ayat. So kita dah sebutkan kenapa ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum ni tidak menjadi ayat yang terakhir. Maka tuan-tuan dan puan rahimakumullah, kita dah sebut dah tadi sebenarnya ayat ini diturunkan ketika Hajjatul Wada', ya, walaupun dari sudut maksudnya dia nampak macam penutup yang bagus untuk dijadikan sebagai ayat yang terakhir diturunkan dalam Al-Quran, tetapi sebenarnya ayat ini diturunkan dalam keadaan Rasulullah SAW masih lagi sihat dan ada gap sebanyak 81 hari sebelum kewafatan baginda Nabi SAW, sedangkan ayat 281 surah Al-Baqarah tadi gapnya hanyalah 9 malam sahaja. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu daripada saya. Mohon ampun dan maaf sekiranya ada kesilapan di mana-mana.